tu kat atas. Sekarang kita nak pergi thinking tools untuk hari ni. Sebab kita nak tengok yang tengah. High camp. Ni base camp, high camp, summit. Okey, sekarang di high camp ni kita nak ajar bagaimana nak tengok supaya manager kita ada thinking tools. Dulu macam leadership approach lah. Okey, approach bagaimana nak buat sesuatu. Sekarang ni bagaimana nak berfikir. Approach Thinking model. Nak guna apa? skill. Skill. Thinking cognitive. Kematangan. Beza. Daripada pengalaman. Skills. Skill. Okey, saya bagi contoh bagi you faham. Okey, sekarang saya tanya Munirah ceritakan pada saya bagaimana nak buat reverse parking. Reverse parking. Weh, nama dah saya tak buat kereta. Tak apa, ceritakan macam mana? Dia nak reverse parking? Sekarang. Reverse parking. Saya ni Okey. ke depan. Okey, ke depan. Tu saya undur. Bukan saya reverse ke belakang. Saya letak gear dalam reverse. Lepas tu saya undur, saya tengok side mirror lah ke kanan kiri, yang lain betulkan sampai Engah masuk, sampai saya punya kereta bunyi tet-tet. Maksudnya reverse ke belakang. Okey. Kita saya berdiri kat depan. Boleh? Saya berdiri dekat depan. Dalam kereta. UG 605. Tahu kan? Nampak sekali. Thank you. Okey, sekarang ni boleh tak Munirah buat reverse parking tadi? Boleh. Dia ada ilmu tak? Ada. Tapi kalau dia bagi duduk dalam kereta suruh buat parking tu, dia boleh buat tak? Boleh. Belum tentu lagi. Actual. Belum tentu. Okay, yang tadi adalah knowledge saja. Knowledge saja. Bila skill betul-betul bawa, pusing, alamak, lain rupanya, kan? Mungkin dia kata, Eddie. Pusing, nak pusing laju je. Kan? Tekan minyak slow je, nampak? Itu skill. Kalau boleh buat. Itulah, tapi daripada segi konsep tahu, tapi bila segi application on skill, skill ni perbuatan tadi. Dia akan jadi lain, kan? Itulah menjawab tadi, nak menjawab bagi jelas analogi dia. Maksudnya nampak sama, dia tak sama. Kita kena jelaskan kalau dia berbeza, kita cakap beza. Knowledge berbeza. Knowledge ni apa yang kita tahu. Kognitif knowledge ni dia objek saja. Satu objek, knowledge. Knowledge tentang memasak, knowledge tentang HRL. Okey tak? Ini knowledge saja. Objek saja. Tapi kognitif, bagaimana you berfikir tentang ilmu tu? Bagaimana you berfikir tengok ni, ada penting tak penting? Bagaimana you operate dia? Bagaimana you link dia? Knowledge, connectkan knowledge tu. Tu cognitive development. Itu yang kita belajar apa? CPRT dan PEL. Maturity. Sebab knowledge dan kognitif tak sama. Dah ada dalam diri. Dah ada. Ini Cuma tak tahu yang tu sedang gunakan sebenarnya. Ya. Semua dah ada cerita dah ni. Sekarang ni kita nak connect tau. Sekarang ni nak connect. Okey. Pertama tengok apa? Structure. Tengok di structure mana isu tu berlaku. Di structure mana dia berlaku? Satu contoh. Apa-apa contoh lah, kes saya tak kisahlah. Tapi kita tahu di structure mana. Base camp ke, high camp ke? Kalau isu tak tahu nak, manager tak tahu nak coaching, dekat structure mana? High camp. High camp. Kalau sale tak boleh buat, kat mana? Base camp. Nampak tak? Kalau design tak betul, Summit. Tak betul dia sebenarnya input ke proses ke output, dah boleh tengok dah. Dah boleh tengok kan? Tools and technique apa ni? Yes. Itulah dalam structure mana? Contoh macam tadi Ejak cakap pioneer kita kurang percentage tak naik. Okey. Percentage kurang. So kita tengoklah dekat mana. Okey, pioneer percentage tak naik. Dekat mana tu? Pioneer dalam dashboard. Okey, dashboard tu siapa? HP duduk structure mana? Pandai. Macam tu lah. Base camp. Tengoklah base camp. Jangan tengok high camp. Kita tahulah HRL. Ya. Baru tengok apa input dia. Dia dah faham lah. Yang tadi ada GM. Nampak tak betapa sharp dia pergi? GM. Okey. Dia dah tadi tak boleh dia faham. Dia bawa tadi tu. Dia dah faham apa dia. Tadi tengok structure mana. Isu tu berlaku di structure mana. Tu yang you kena tahu yang pertama. Isu tadi pasal menggunakan pioneer. Tengok structure mana dulu. Jadi apabila sesuatu isu berlaku, sebelum pun kita duduk, kita tengok structure mana dulu. Sebab the set structure ada tools, teknik dan approach-nya.
yang kita nak operate. Tengok dia tepat Tepat, memang sangat tepat. Sekarang nampak semua yang cakap pun benda yang sama. Bukan orang lain cakap lain. Ya, sama dah. Semua sama. Dia tempat sama. Saya nak mapping ni, betul tak saya buat hari tu? Oh, okey, silakan. Silakan. Saya nak tengok yang belum lagi lah, yang nampak. baru saya nampak. Betul. Oh, tengah map. Cuba nak relate lah. Okey, boleh. Okey, itu yang pertama. Structure, okey. Yang kedua. Okey. Yang kedua kita nak tengok apa? Proses. Structure. Saya ikut Mira. Agak-agak. Saya ikut Mira. Dalam organisation, bila kita dah tengok structure and process, Okey. kita nak tengok apa? Tengok balik modal asal. Modal asal adalah self, others dan in between the two camp. In between the two camp adalah organisation. Self adalah kita, others adalah team. Yes. So yang kita tengok sekarang ni mana? Structure. Structure kat mana? Kita tengok yang mana satu kan? So yang kedua, kita nak tengok mana? Aida bagi model lah tu. Okey, kejap. Tadi ni kan. Tu kita kena tengok kawan ni. Aida bagi model lah tu. Aida bagi model lah tu. Jadi others. Okey, bagus. Kita tengok team, which is others. Team. Ya, dalam organisasi kan ada team. Yes. Lepas kita tengok team, kita nak tengok siapa? Individu dalam team tu. Dia jadi individu. Okey. Bila individu ada isu, dia akan efek apa? Okey. Last sekali dia akan efek apa? Dia ada masalah ini. Okey. Semua benda ni apa tujuan dia? Bila dah combine tujuan dia apa? Untuk hasilkan apa? Apa? Untuk hasilkan. Untuk hasilkan apa? Nak hasilkan. Production. Production adalah performance. So lastnya yang kita nak operate adalah performance. Ya. Kita nak result tu. Hasil banyak. Dah nampak dah konteks saya bila nak berfikir. Jadi bila you nak tengok, dengar soalan, tengok 4 dulu. Di structure mana dia berlaku? Team dia macam mana? Individu siapa yang menyebabkan problem tu happen? Apakah performance dia? Baru you dapat tepat. Structure kat situ je sebenarnya. Semua manusia. Yes. Coach, ni bukannya macam challenge dalam sales, challenge dalam recruitment sahaja, macam conflict between Di mana-mana dalam organisasi. conflict between two person pun boleh guna ni. Ya. Kita solvekan. Ya. Di structure mana konflik tu happen? Adakah fungsi punya problem? Organisation punya isu? Adakah team tu punya isu? Atau adakah individu? Ataukah performance? Performance indicator lah. Dapat sudah? Nampak tak map? Ada tak lari daripada kita punya leadership konsep? Tak lari. Dia tak lari. How kita tengok tu dengan lebih tepat sekarang. Berbalik pada tools and technique and approach tadi ni. So kita akan tengok menggunakan this circle. This team. Ya. Kita nak tengok problem X yang tak tahu apa problem tu lah. Kalau kita tak belajar model ni kan, tapi by maturity and experience, boleh tak kita solvekan? Tak boleh. By experience mungkin boleh, tapi experience orang yang berada di tempat tu. Kita akan berubah-ubah Tapi dengan teknik ni, you tak kisah di tempat mana pun boleh solve. Tu beautiful dia. Kalau tidak, you kena pernah berada di tempat tu baru you boleh solve. Mana nak berada kan? Tapi dengan ni tak perlu. You boleh tengok. Inilah bila konsultan tengok satu perkara, dia mesti ada model dia tengok macam mana. Thinking model. Ni dia panggil thinking model. So ini baru, jangan lupa 16 ni baru 4. Wah, bahaya hari ni. Hari ni bagi you rasa tak macam berat Rasa macam Tak buat simple lah. 4. Simple kan? Yang managing team lah. Itulah dia. Ambil dah tu baru dia sedar. Itu managing team lah. Ya. Itu I dah pernah bagi dulu dalam grup. I pernah hantar dalam grup tapi you dah lupa. Masa tu you boleh appreciate tapi dah bagi preview. Kan saya cakap I selalu hantar preview dulu. Betul. Saya suka benda macam ni. Ada. 4 dulu. Tak payah pergi 16. Sebab ini dalam tim je. Dalam tim, contoh bagi you rasa macam tak susah. Kalau bila kita tengok others, perkara pertama yang kita tengok dalam others adalah apa?
team performance state. Start daripada motivation. Tadi dah tahu kan? Kan? Ha? Itu perkara pertama kita tengok dalam team. Lepas tu kita tengok dia punya temperament dengan motivation, X dengan Y orang tu. Kan? Susah ke? Tak susah. Senang saja. Okay, untuk Kalau performance, dia relate dengan coaching advisory. baik. Performance tu. Coaching Ya. advisory lah kan? Ni yang paling lama belajar. Jangan risau. Disiplin. People. Ni ingat tak saya pernah hantar ni? Ingat tak gambar ni? Managing team. Masa tu preview je, I tak expect you. Cuma nak bagi you rasa macam biasa benda tu. Supaya brain tak reject. Nampak tak? Kita tengok tadi dalam structure. Kita tengok camp ni. Kat base camp ke berlaku? Summit ke? Dekat high camp ke? Lepas tu kita tengok others. Team. Kita tengok team performance state yang pertama. Kira? Lepas tu kita tengok team state. Ya, semua dah tahu. Bila kita nak tengok mengkaji state team tu, kita nak tak study team, pertama kita kena tahu dia punya dekat level mana state tu. Motivation ke, disiplin ke. Lepas tu kita tengok keadaan dia. Storming ke, norming ke, forming ke. Lepas tu kita tengok team tu bergerak ke depan tu ke belakang. JM ni Elevate 45 boleh guna ni JM. Kita mapping kat sini je. Lepas tu nak tanya. Based on this. Ya, ini tu sebab ini tinggi tu kat sini dan di sini. Lebih structured. Dan last kali kita tengok failure point. Ingat lagi failure point? Kat bawah bila tak ada trust akan menyebabkan tak ada commitment. Konflik pun happen. Lepas tu tak ada accountability dan ada fair result. Jadi kita tahu, inilah yang kita nak tengok dalam team. Tak payah tengok banyak-banyak sangat. Okey. Tetapi perkara ni berlaku di mana? Struktur mana? Struktur ni ke? Struktur ni ke? Struktur ni? Perkara ni berlaku di struktur mana? Ya. Lepas tu baru tengok individu. Tahu tak? Orang. Kita tengok motivation dia. Orang ni X ke, Y ke. Lepas tu di power of influence mana kita dengan dia? Sebabkan kita tak boleh influence. Dia Y. Tapi kita tak boleh influence. Mental development ni untuk develop dia. Itu another thinking tools untuk development. Belajar dulu tapi saya tak ingat. Tak apa. Nanti kita boleh ulang. Kalau benda ni happen dekat base camp, which is kita ramai Macam mana? Kalau benda ni happen dekat base camp, kan kita ramai expert kan. So kena tengok individu tu Key player. Sebab itu kita select. Dulu bila saya cakap key player dengan settled player, sebab tu key player tu ada. Very important. Sebab kita takkan boleh tengok semua orang sekali. Keupayaan kita sikit. Sebab tu kita kena team leader yang dilatih. Okay, dan last sekali performance lah. Performance ingat 6 perkara tu kan. Training, activity, coaching dan advisory. Last sekali kita buat reward and accountability, punishment. Dulu kita dah belajar kan. Bagaimana nak gerakkan performance tu. So, ini adalah 16 dimension untuk team management. So, untuk high camp, thinking tools dia adalah direction practice. Untuk bawah, kita bagi dia satu tools adalah product forensic. Sekurang-kurangnya, team kita di setiap structure ada thinking tool yang tepat. Bukan hanya ada tools yang teknik, tapi ada cara berfikir yang berbeza daripada orang yang tak ada. Sangat berbeza. Ni team 60 dimension managing. Okay, dapat sudah? Tapi ini bukan konten yang ni lah. Ini nak bagi you nampak connection dia. Okay? Kita nak keluarkan orang dekat jadi Mac dulu. Sebab ini nak manage team, you kena nampak ni lah. Kalau team tu isu, di structure mana? High camp ke? Base camp ke? Summit ke? Dah tahu tu, keluarkan dia kepada team. Ambil dulu, bawa ke tepi dulu. Dah structure betul, pergi team. Team kita tengok Dekat sini pula. ke depan ke belakang dia ni. Kalau dia ni ke depan, maksudnya dia pergi visionary, tak sepatutnya problem. Maksudnya kita nak buat tambah baik je. Nak give more challenge je. Tapi team tu forming ke? Kalau tu team forming, macam mana nak bagi more challenge? Dia mesti performing. Itu tengok team state. Dan team ni sekarang operating at what? Level. Motivation ke? Kalau motivation mana mungkin boleh ke depan. So kita repair team. Bila tak ada isu lagi, nanti tengok individu.
kita beritahu manager kita lah. Individu mana yang kita nak repair, yang key player ni yang sekarang isu. Sangat tepat kita tengok. Nampak tak? Kita tengok sampai part skru tu. Kalau dalam enjin kita dah faham komponen, sekarang kita tengok skru tu. Kalau base camp kan, yang terjadi contohnya Tak ada. si lampu tu base camp for HP kan. Tapi yang bertanggungjawab atas HP is manager. So kita akan touch juga ke base camp. Maksudnya kita akan touch base camp punya isu tu dengan manager kita. Di mana isu berlaku? Kita akan touch dengan manager kita. Okay, sekarang ni kita dah pergi individu kan? Nampak tak? Okay, kita nak masuk ke konten. Bukan konten hari ni dah masuk dah. Tapi tadi kita pergi overview adalah connecting the system and design. You kena ingat sebab nanti nak bawa pada pre-SM. Sebab tu I ulang balik supaya dapat macam ni nak linking dia, nak tengok macam mana. Kan nanti nak buat training pre-SM kan? Jadi dah hinjit tu. Jadi orang memang kena, ada seorang dua yang kena ambil peranan untuk memahamkan konten ni. Okay, so far ada soalan? Sebelum sekarang you mula rasa brain strength dah macam tergugat kan? Itu biasa, tak apa, kita pressure dia sikit bagi dia develop. Macam muscle ni. Pressure tapi jangan sampai pening. Tak. Ya. Okay, kita take 5. Take 5. Kita nampak link-link tu. Link tu best lah.